ketika nama Mumtazah Ghofran sedang menjadi bola ramai. Abangnya iaitu pelakon Firdaus Ghofran tampil bersuara mempertahankan adiknya. Firdaus, 23, turut meminta agar bekas tunang Mumtazah iaitu pelakon Sa'idah Kamarudin, 28, berhenti mengganggu adiknya lagi. Firdaus turut menggelar Sa'idah sebagai seorang wanita murah menerusi perkongsian di Instastory miliknya. Selain Firdaus, rakan-rakan Mumtazah seperti Bella Dawana dan Iman Zulkarnain turut membela nasib aktor berkenaan. Menerusi perkongsian Bella di Instastory miliknya, Bella mendakwa Sa'idah mempergunakan Mumtazah dengan menjadikan Mumtazah PA, balaci, kuli, videografer tak berbayar dan driver Sa'idah ke set setiap hari. Bella turut berharap Sa'idah tidak lagi bersuara mengenai kisahnya dengan Mumtazah kerana bimbang lebih banyak perkara akan terbongkar. Pada 2 Jun lalu, Sa'idah dalam temu bual mendakwa bekas tunangnya itu hanya mempunyai RM500 di dalam akaun bank sekaligus menganggap Mumtazah tidak layak untuk berkahwin. Malah, Sa'idah juga mendakwa Mumtazah telah menggodam akaun TikTok miliknya dan meninggalkan komen dengan niat mengancam nama baiknya. Bagaimanapun, Mumtazah telah menafikan semua dakwaan yang dilemparkan Sa'idah terhadapnya dengan yakin. Untuk rekod, Sa'idah dan Mumtazah mengikat tali pertunangan pada 5 Mei 2024 selepas berkenalan lebih setahun. Namun, pada Mac 2025, pasangan ini mengumumkan mereka telah membawa haluan masing-masing semenjak Oktober 2024 lalu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga masalah antara Mumtazah dan Sa'idah dapat diselesaikan dengan baik.